Masa tu saya dah tak ada kewangan. Saya tak tahu macam mana nak bayar rumah saya. Saya tak tahu macam mana nak sekolah. Bayar sekolah anak-anak saya. Dunia hiburan seringkali mempamerkan imej kehidupan yang sempurna dan penuh kemewahan, namun di sebalik tirai glamour itu, tersimpan realiti pahit yang jarang didedahkan kepada umum. Konflik ini bukan saja menghancurkan emosi seorang ibu, malah mendedahkan bagaimana populariti dan status tidak mampu melindungi seseorang wanita daripada menjadi mangsa manipulasi serta penganiayaan domestik. Tindakan menggunakan anak sebagai alat dalam pertikaian rumah tangga ini mencerminkan sisi gelap hubungan toksik yang menuntut perhatian serius daripada sudut undang-undang dan kesedaran masyarakat. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 selebriti wanita yang pernah menjadi mangsa penganiayaan suami. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Shakila Saiful. I met a guy, so I fell in love with him and accidents happen lah. Kami terlanjur, saya telah didesak untuk buat satu pengguguran lah to abort the child. Jadi Kisah penganiayaan yang dialami oleh bekas ratu cantik dan pelakon Shakila Saiful menjadi tular setelah beliau mendedahkan penderitaan mental dan emosi yang dialaminya sepanjang perkahwinan singkat selama 6 bulan. Shakila mendakwa telah diperdaya untuk menggugurkan kandungannya sebelum bernikah atas alasan yang tidak munasabah, selain berdepan dengan tekanan hebat daripada pihak bekas keluarga mertua yang didakwa menggunakan pengaruh mereka untuk menindasnya. Penjelasan ini mengejutkan ramai pihak kerana ia menggambarkan bagaimana seorang wanita boleh dimanipulasi secara psikologi dalam tempoh yang sangat singkat oleh individu yang sepatutnya melindunginya. Walaupun terpaksa melalui fasa sukar termasuk berdepan dengan saman fitnah bernilai jutaan ringgit di mahkamah, ketabahan Shakila akhirnya membuahkan hasil apabila beliau dilaporkan memenangi kes tersebut pada penghujung tahun 2024. Kemenangan ini bukan sahaja membersihkan namanya daripada tuduhan palsu, malah mendedahkan kebenaran di sebalik konflik rumah tangganya yang penuh dengan unsur penganiayaan. Kes ini menjadi simbol keberanian bagi wanita lain agar tidak terus berdiam diri apabila menjadi mangsa manipulasi dan ketidakadilan dalam perhubungan walaupun terpaksa berhadapan dengan pihak yang mempunyai kedudukan atau pengaruh besar. 5. Betty Banafi. Ada kat online. Kalau kau tak nak hadir mahkamah online ke apa ke, jangan hantar saman lah. Tapi for me, masa perjalanan nak ke Shah Alam 1 jam lebih, lagi pagi time jam, nak balik lagi dengan tenaga dengan fokus dengan kerja dengan anak-anak nak balik sekolah nak ambil. Tak fikir ke bertahun-tahun nak. Kisah penderitaan Betty Banafi mendedahkan sisi gelap rumah tangganya yang penuh dengan konflik berpanjangan di mana beliau mendakwa telah menjadi mangsa penganiayaan mental dan emosi sepanjang tempoh perkahwinan sehingga selepas penceraian. Beliau menyifatkan hubungannya sebelum ini sebagai satu bentuk perhambaan moden di mana beliau terpaksa menanggung bebanan tugas yang melampau serta menghadapi provokasi berterusan daripada bekas suami. Pendedahan beliau mengenai tekanan yang dihadapi menunjukkan bahawa penganiayaan domestik tidak semestinya melibatkan kecederaan fizikal tetapi juga serangan psikologi yang mampu merobek ketenangan hidup seorang wanita yang juga bergelar ibu. Perjuangan Betty mencapai kemuncaknya apabila beliau terpaksa berhadapan dengan hampir 17 tuntutan mahkamah yang difailkan oleh bekas suaminya selama 8 tahun termasuk isu berkaitan hak penjagaan anak-anak dan nafkah. Beliau meluahkan rasa terkilan apabila pihak lawan didakwa menggunakan taktik kotor seperti laporan palsu kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan melibatkan pihak polis untuk merampas anak-anak daripada jagaannya secara paksa. Ketabahan Betty dalam mengharungi krisis ini menyerlahkan kekuatan seorang ibu yang sanggup berkorban apa sahaja demi mempertahankan maruah dan hak anak-anaknya daripada terus menjadi mangsa manipulasi lelaki yang tidak bertanggungjawab. 4. Bella Astilah. So Alif curang dengan adik Bella, Erika Astilah, yang ramai cari kat TikTok, yang ramai cari kat Instagram. Punyalah Bella sayang dekat Alif, Bella buang keluarga sendiri. Allah.
Kisah penganiayaan yang dialami oleh Bella Astilah menjadi antara isu keganasan domestik yang paling mendapat perhatian umum di Malaysia, di mana beliau didakwa menjadi mangsa penganiayaan mental dan emosi akibat kecurangan berulang kali oleh bekas suaminya Alif Aziz. Selain tekanan perasaan yang hebat akibat pendedahan pelbagai skandal suaminya, Bella juga dilaporkan pernah mengalami kecederaan fizikal dalam satu pertengkaran yang membawa kepada penahanan bekas suaminya pada tahun 2017. Kesabaran beliau yang sering memberi peluang demi peluang akhirnya mencapai titik noktah apabila isu tangkapan halwat melibatkan bekas suaminya dengan seorang pelakon lain terbongkar, mendedahkan kitaran manipulasi dan pengkhianatan yang terpaksa ditanggungnya sepanjang perkahwinan. Perjuangan Bella Astilah menyerlahkan kekuatan seorang wanita yang bangkit daripada bayang-bayang hubungan toksik demi maruah diri dan kesejahteraan anak-anaknya. Walaupun sering dikritik kerana sikap pemaafnya yang melampau pada masa lalu, tindakan nekatnya untuk memfailkan penceraian dan mendedahkan kebenaran secara terbuka telah mendapat sokongan moral yang luas daripada masyarakat. Beliau kini dilihat sebagai simbol kebangkitan wanita yang enggan lagi diperlekehkan, membuktikan bahawa keluar daripada perkahwinan yang penuh dengan penganiayaan mental adalah langkah pertama untuk membina semula kehidupan yang lebih bermaruah dan bahagia. 3. Raja Azura. Masa tu saya dah tak ada kewangan. Saya tak tahu macam mana nak bayar rumah saya. Saya tak tahu macam mana nak sekolah. Bayar sekolah anak-anak saya. Raja Azura atau lebih dikenali sebagai Kak Engku mendedahkan bahawa beliau telah menanggung bebanan membesarkan 3 orang cahaya matanya sendirian selepas bekas suaminya Azmin Osman didakwa culas dalam menunaikan tanggungjawab nafkah selama hampir 15 tahun. Selepas sekian lama bersabar dan berdiam diri demi menjaga maruah keluarga, Raja Azura akhirnya mengambil tindakan undang-undang di Mahkamah Tinggi Syariah untuk menuntut tunggakan nafkah yang dianggarkan mencecah RM1 juta. Beliau menegaskan bahawa tindakan ini bukanlah bertujuan untuk memburukkan sesiapa, sebaliknya adalah untuk menuntut hak anak-anaknya yang telah lama dinafikan mengikut perintah mahkamah yang dikeluarkan sejak mereka bercerai pada tahun 2010. Selain isu kewangan, Raja Azura turut berkongsi kesedihan mengenai hubungan antara bapa dan anak-anak yang terputus sepenuhnya apabila bekas suaminya didakwa menghilangkan diri tanpa kabar berita sejak tahun 2012. Sepanjang tempoh 13 tahun tersebut, anak-anaknya membesar tanpa kehadiran susuk seorang bapa walaupun pelbagai usaha telah dilakukan untuk menjejaki lelaki berkenaan melalui ahli keluarga terdekat. Beliau merayu agar bekas suaminya membuang ego dan tampil demi anak-anak yang kini sudah dewasa sambil menekankan bahawa penganiayaan emosi akibat pengabaian ini adalah satu penderitaan yang sangat berat untuk ditanggung oleh mereka sekeluarga. 2. Zahnita Wilson. You know, orang kata Zani, be strong, you can do it, you know. But sebenarnya kita lemah, you know. We as a woman, how strong do I have to be? Tanggungjawab tu berat kan kat bahu. To fight off all this stuff. I'm tired. I'm so tired. Just Pelakon dan bekas peragawati terkenal Zahnita Wilson mendedahkan bahawa beliau telah menjadi mangsa keganasan rumah tangga yang didakwa berlarutan selama hampir 20 tahun sepanjang perkahwinannya dengan Abdul Zakri Gaus Abdul Ghafur. Pendedahan berani ini dilakukan menerusi media sosial dengan memuat naik foto wajahnya yang lebam dan mata yang hitam yang menurut Zahnita merupakan punca beliau sering memakai cermin mata hitam di halayak ramai sebelum ini. Insiden kemuncak dilaporkan berlaku pada akhir November 2024 di kediaman mereka di Kuantan yang berpunca daripada perselisihan faham selepas Zahnita menyuarakan keinginan untuk hidup berasingan serta mempersoalkan kesetiaan suaminya. Susulan laporan polis yang dibuat, Abdul Zakri telah ditahan dan dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kuantan atas 2 pertuduhan iaitu dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada isterinya serta kesalahan berkaitan penyalahgunaan dadah. Walaupun Abdul Zakri mengaku tidak bersalah dan mendakwa beliau adalah mangsa sebenar keganasan isterinya, mahkamah telah menetapkan ikat jamin dan Zahnita pula nekat meneruskan tuntutan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuantan demi keselamatan diri dan masa depan 4 anak mereka. Kes ini mendapat perhatian meluas kerana Zahnita menegaskan bahawa kekuatan untuk bersuara akhirnya muncul selepas sekian lama menderita dalam diam demi menjaga kebajikan keluarga. 1. Azhar Azmi. Kau nak tahu satu benda yang ni betul-betul orang tak tahu dan aku tak expose pun the moment masa aku kena ambil tu. Habis tak ada apa-apa langsung, aku dibebaskan, aku keluar daripada situ. Dunia akhirat aku ada RM28 je.
Pelakon Azhar Azmi melalui fasa kehidupan yang sangat sukar selepas terjerat dalam siri penganiayaan emosi dan undang-undang yang didakwa berpunca daripada tindakan suaminya, Muhammad Apri Hazrin. Azhar mendedahkan bahawa dia seolah-olah terkurung dan diasingkan daripada dunia luar selama 6 bulan tanpa telefon bimbit sebelum mereka berdua ditahan pihak polis pada Mac 2026. Dalam tempoh kehilangan tersebut, Azhar mendakwa terpaksa menanggung penderitaan hidup yang melampau demi menjaga kebajikan anak-anak, termasuklah terpaksa meminta bantuan rakan artis untuk membeli keperluan asas seperti susu dan lampin bayi akibat kesempitan wang yang amat sangat. Penderitaan tersebut memuncak apabila Azhar turut terpalit dengan skandal penipuan jutaan ringgit yang dilakukan oleh suaminya, membabitkan penjualan tanah kurniaan dan pelaburan tidak wujud. Walaupun Azhar akhirnya dibebaskan dan dijadikan saksi pendakwaan, imejnya sebagai selebriti terjejas teruk akibat perbuatan tersebut. Pendedahan hibur Azhar yang mengakui penat dengan kehidupan dan trauma yang dialami menggambarkan betapa beratnya penganiayaan keadaan yang terpaksa dilalui sepanjang perkahwinan tersebut sehingga dia terpaksa menjual durian dan cempedak di tepi jalan untuk kelangsungan hidup. Terkini Azhar Azmi banyak menerima bantuan daripada rakan artis untuk membina semula kehidupannya bersama anak-anak. Apakah pendapat anda tentang 6 kisah selebriti wanita yang menjadi mangsa penganiayaan suami? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Adakah anda setuju dengan carta Kak Ponti TV dalam video kali ini? Jangan lupa untuk menonton video lain daripada Kak Ponti TV seperti berikut.